Ada soalan. Dia bertanya, perlu ke kita sebagai usahawan buat website kalau kita dah ada akaun TikTok, kalau kita dah ada akaun Facebook, perlu tak buat website? Okey, dia bergantung kepada you lah. You nak business you ni bertahan lama ke tak nak bertahan lama? Sebab saya bagi tahu, platform-platform social media ni, dia tidak selalunya meletup. Dulu zaman Facebook, lepas tu zaman IG, sekarang ni zaman TikTok kan. Maksudnya ada masa orang ramai kat situ, ada masa orang tak ramai dekat situ. Jadi kalau kita buat website, website ni adalah satu center, tempat yang orang boleh akses maklumat tentang produk dan syarikat kita ataupun bisnes kita, timeless. Maksudnya tidak mengira masa. Tidak mengira masa. Dan bila kita ada website, dia akan membuatkan bisnes kita ni nampak lebih established berbanding seller-seller lain. Jadi cadangan saya buatlah. Sebab sekarang ni buat website bukannya mahal. Free je. You boleh guna Google Sites, you boleh guna WordPress, you boleh guna Blogspot kan. Banyak yang free saja. Tak payah nak bayar-bayar. Yang penting ada satu website.